أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ونتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah habis dah raya? Alhamdulillah habis dah sebulan raya. Sekarang ni persiapan raya haji pula. Lepas raya haji, raya pula sebulan. Kita hidup ni tak pernah habis dengan raya. Sebenarnya perasaan tu tak salah supaya kita sentiasa rasa bahagia. Sentiasa menyediakan rumah kita ni, perasaan dalam jiwa kita sentiasa nak memberi sedekah. Betul kan? Yang kita buat rumah terbuka bukan untuk apa pun, untuk bersedekah kepada orang ramai. Kan? Kalau tak kerana asbab nama raya, orang kata kenapa nak pergi rumah? Betul Orang sibuk tanya kenapa pantang ajak datang rumah, kenapa, ada kenduri apa, kan? Jadi tak tahu nak pergi asbab apa, kan? Jadi kita ni Allah bagi createkan asbab, kan? Bukan dia sebagai satu matlamat, tetapi dia hanyalah semata-mata sebab, kan? Sebab baca Yasin, kalau baca Yasin orang tanya juga kenapa? Betul tak ni? Nak buat baca Yasin kan kat rumah, panggil orang, jom kita baca Yasin. Kenapa? Oh, nak buat doa selamat untuk anak bagi lepas exam. Oh, ada sebab. Maknanya dia sebab je. Sebenarnya kita duduk memikirkan macam mana nak ajak orang datang rumah kita supaya rumah kita dimeriahkan menjadi datangnya tetamu untuk membawa rahmat. Semua orang dia berfikir macam mana nak buat. Itulah dia bagaimana ulama' zaman dulu berfikir untuk dijadikan semua rumah ni adalah rumah yang ada barakah. Tu dia createkan baca Yasin, kan dah? Pantang mati baca Yasin, berjaya baca Yasin, naik rumah baca Yasin, semua baca Yasin. Sebenarnya itu semua adalah asbab. Jadi supaya kita beza antara sebab dan juga matlamat. Tak start lagi. Hendak buka majlis pun tak lagi. Hendak. Sembang-sembang dulu mukaddimah dia. Hendak. Sebab nampak dia kalut-kalut masuk. Ustazah dah start ke? Tak, belum start lagi. Kan dah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقه في الدين وعلمناه التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, sesama kita buka dalam majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ceria semua muka walaupun mata tak pakai spek mata. Kan? Kalau makna boleh nampak tu maknanya ceria lah tu. Kan? Ceria ni bukan sebab putih. Kan? Ceria bukan dengan sebab apa, tapi apabila kita gembira, air muka kita jadi ceria. Setuju tak? Putih macam mana pun kalau dah masa mencuka tak nampak berseri pun, kan? Jadi alhamdulillah, Allah bagi kita ceria wajah kita pada hari ini, kan? Pertama, berseri wajah sebab apa? Sebab berada dalam majlis ilmu, kan? Sebab duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa kita seronok sangat duduk dalam majlis ilmu? Sebab dia merupakan taman-taman syurga. Nak masuk syurga, mesti kena masuk taman dulu. Mana boleh terjun masuk terus kok langit, kan? Dia mana-mana rumah kita nak pergi, mesti lalu dulu halaman rumah dia. Jadi begitulah kita nak masuk syurga, mesti melalui taman dia dulu, halaman dia. Jadi nak masuk ke syurga, mesti dibuka dengan namanya ilmu. Nak bagi faham gitu. Semua benda dalam dunia ini dia berbeza. Apa yang kita beramal hari ini adalah berdasarkan ilmu. Antara beza orang berilmu dengan orang yang orang yang beribadah. Okay tak? Kalau ibadah dengan ilmu itu yang paling terbaik. Tapi apabila orang sebut beza ni, maksudnya orang yang nak beramal tapi tanpa ilmu. Ada satu lagi orang yang nak berilmu tapi tanpa beramal. Takut-takut kita duduk dalam antara salah satu. Na'udzubillah min zalik. Rajinlah menuntut ilmu. Siang malam. Tak cukup pagi, petang, tengah hari. Semua habis kelas. Time nak beramal ada masa tak? Tak ada. Sebab banyak sangat kelas ni. Pagi kelas, lepas subuh kelas, duha kelas, lepas zuhur kelas, lepas asar kelas, malam kelas. Tapi tak ada. Tak ada nak beramal. Itu orang panggil hanya belajar menuntut ilmu, tapi syaitan memperdayakan dalam talbisul iblis. Sibukkanlah kamu dengan belajar tanpa beramal. Na'udzubillah. Jadi kita kena ada spend masa kita namanya untuk beramal. Belajar bagus dah ni, tapi dia tak ada nak beramal. Okay. Yang kedua, dia fikir kalau buat benda ni memang kena beramal. Lalu akhirnya dia pun beramal. Apabila beramal tanpa menuntut ilmu, akhirnya syaitan pun menyesatkan dia seronok beramal tanpa belajar. Tu ada satu jenis pula, betul Kenapa? Tak boleh kalau kita ajak dia marilah majlis ilmu. Tak boleh, saya kena cukup zikir la ilaha illallah 10,000 sehari. Selagi tak cukup saya tak lagi belajar. Sebab apa? Dah rasa manisnya dalam beramal. Tak? Bahaya juga kan? Iblis ni dia akan guna pelbagai cara nak menyesatkan kita. Takut-takut kita pun tak sedar kita duduk dalam talbisul iblis, pakaian iblis. Semua orang kena, termasuk dengan ustazah. Bukan kata ustazah tak kena, tak. Semua orang terkena. Kan? Semua orang kena talbisul iblis ni. Rasa orang, sebab syaitan kan dia bijak kan? Dia bijak. Orang ni dia buat cara macam ni. Orang ni cara ni. Orang ni cara ni. Jadi setiap orang semua cara berbeza. Orang hak pandai dia bagi belajar sampai rasa bangga. Rasa hebat kan tak? Apabila kita rasa hebat, lalu kita pun mulalah rasa pada diri kita na'udzubillah min zalik. Ni kata kat diri takut-takut jadi kan tak? Tu kata kat diri sendiri ni, peringatan untuk diri sendiri. Contohnya kalau kita nak pergi ngajar kan tak? Orang pun bagi 50. Contohnya lah kita kata tak padan dengan sijil. Na'udzubillah. Nampak tak? Sebab kita rasa bangga dengan sijil yang kita ada, lalu tidak berbaloi dengan apa yang kita ada. Na'udzubillah. Ini bahaya. Takut. Tu sebut awal-awal ni takut pada diri. Wahai Suraya, belajar ni, mengajar ni bukan perniagaan ilmu. Okay?
Mengajar bukan perniagaan ilmu, tetapi mengajar ini adalah proses untuk jaga ilmu. Bukan berniaga, tapi jaga ilmu. Sebab kalau kita tak ngajar, ilmu kita hilang. Ilmu kita hilang, lupa. Macam orang hafaz Quran. Lepas tu dia tak duduk dalam proses penghafazan Quran, dia tak jaga orang lain yang hafaz Quran kan. Jadi dia mungkin dia kata, aku dah hafaz Quran, aku nak jadi engineer contohnya. Dia mungkin dah jadi engineer. Jadi tak ada masa nak ulang kaji, ulang. Lalah dia lupa. Sebab dia tak duduk dalam bi'ah tu. Bukan kata salah, tak salah. Tapi kalau kamu lupa Quran adalah satu dosa. Jadi peluang tu maknanya kita setiap kali kerja yang kita buat, dia bukan namanya kita berniaga dengan benda tu, dengan ilmu. Tapi kita proses untuk jaga ilmu kita. Biar ilmu tu tak hilang. Sebab tu kadang-kadang kita kata, okey, ngajar kat tempat ni pula lah. Sebab apa? Nak apply ilmu kita. Apabila kita guna benda ni kat sini, buku ni, nak bagi peringatan. Aku ni dalam hidup ni ada 3 ilmu aku kena kuasai. Ilmu tauhid. Jadi ada satu kelas tauhid untuk kita kuatkan akidah kita. Ada kelas fiqh untuk kita kuatkan bahawa ilmu fiqh ni dia akan sentiasa berubah. Jadi menjadikan kita semakin kaji. Sebab kita nak jom ke orang, kita pun kena tambah ilmu. Betul tak? Jadi dengan cara tu ilmu kita akan terpelihara. Yang last sekali adalah ilmu tasawuf, ilmu pendidikan. Tapi semua ilmu ini berada di dalam ilmu Quran. Semua berada dalam ilmu Quran. Tanya ayat ni cerita pasal apa. Dia rangkum semua sekali. Setiap ayat Quran dia rangkum 3 ilmu tu. Subhanallah. Jadi oleh sebab itulah kita larak ke, kita tak larak ke, kadang bahawa kita ada yang namanya proses untuk jaga ilmu. Subhanallah. Jadi batu rasa bahagia apabila ada orang jemput pergi ceramah ataupun ada orang suruh buat kuliah, kita rasa bahagia bukan kerana apa? Sebab kita boleh apply ilmu kita. Tu. Dan kita boleh jaga ilmu tu kita. Khususnya ustazah lah. Kalau tak kena ngajar bahasa Arab, memang lupa dah bahasa Arab. Memang confirm lupa. Tu pun dah banyak lupa. Kerana tak nak bagi lupa lah. Kata biarlah nak buat juga kelas bahasa Arab. Okay? Cuma apply bahasa Arab dalam memahami Quran. Jadi siapa nak ikut kelas ustazah, dia boleh join Google Meet setiap hari Ahad. Okay? Hari Ahad petang pukul 5 ustazah buat kelas bahasa Arab. Percuma je. Kalau ustazah silap ke, rasa tak pandai, rasa ustazah terang tak faham ke, maklumlah supaya benda tu cara untuk bantu ustazah. Ialah setiap orang kan ada kelemahan, tapi cara kita nak approach ustazah tu supaya lebih baik. Betul tak ni? Bukan komen sebab tak suka, tapi ustazah menganggap setiap komen yang orang bagi pada ustazah adalah proses untuk ustazah buat satu perubahan lebih baik dan lebih baik. Jadi masuklah, tak ada masalah. Google Meet link yang sama setiap program ustazah. Link super je. Pukul 5 petang hari Ahad. Okay, setiap hari Ahad. Ambil hari Ahad sebab hari orang cuti. Sebab ada orang kata saya kerja hari lain saya tak boleh nak masuk. Okey, jadi tak apa, kita masuk hari Ahad. Okey. Konsep ustazah ajar bahasa Arab ini adalah ustazah ambil ayat 1 ayat Quran. Cara dia ustazah ambil 1 ayat Quran, ustazah akan pecahkan mengikut bahasa Arab, apa duduk dalam ilmu nahwu dia, lepas tu ilmu balaghah dia. Macam tu lah cara dia. Banyak tak adalah mendalam sangat. Kalau mendalam sangat kan nanti pening pula kan. Jadi ambil nahwu dia sikit je. Okay. Ambil satu huruf, satu perkataan. Apa yang hebat sampai kita kata Quran ini mukjizat. Duduk mana mukjizat tu? Sebab selama ni kita baca Quran, kita payah nak feel. Sedangkan kita baca buku, kita boleh menangis. Pelik tak? Kita baca buku cerita hantu. Lepas baca buku cerita hantu kan, tak berani nak turun bawah kalau rumah 2 tingkat kan. Rasa macam bunyi je. Sebab apa? Dia mempengaruhi emosi kita. Kita fahamnya bacaan tu. Kita baca buku sedih. Kadang baca je buku sedih dengan kita nangis. Tapi kita baca Quran yang ceritanya dahsyatnya kiamat, dahsyatnya kematian. Ada kita rasa takut. Duk pun.
cerita nikmatnya syurga, ada rasa tebuk, ya Allah tak sabar-sabar, ya Allah bestnya kalau mati gini boleh masuk syurga. Keinginan tu jadi kuat, tajuk kan. Walau kita baca makna tepi tu, kita baca makna bukan tak baca, tapi feel tu, feel dia tak masuk. Sebab apa? Sebab hubungan kita dengan Quran masih jauh. Itu jawapan. Iman kita ni tak cukup lagi. Ustazah bukan kata kat orang, ni kata kat diri sendiri. Kadang-kadang kita sampai menangis. Ya Allah, apa masalah aku ni? Baca buku lain, rasa meresap. Adakah kata-kata manusia lebih indah daripada kata-kata Allah? Kerana itulah Ustazah cuba membongkarkan untuk diri Ustazah kenikmatan, kelebihan Quran melalui bahasa Arab. Supaya dik tu rasa dalam hati ni sendiri. Kan tak? Jadi jumpa ayat ni teringat. Oh ada Ustazah sentuh hari ni. Oh ada ayat ni aku sentuh. Ni hebatnya perkataan ni. Kan tak? Jadi keinginan tu muncul. Nak cari lagi pada ayat-ayat yang lain. Wallahu'alam. Okay, permulaan lah. Sebagai sebelum kita nak masuk ni. Okay, kita masuk ayat muka surat berapa pula sambungan dia? 3. Makna yang tersirat ketika berwudu. Okay? Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Apabila kita tengok perkataan sebenarnya wudu bukan semata-mata membasuh anggota tertentu yang mana ada dalam surah Al-Ma'idah, kan? Dalam surah Al-Ma'idah Allah sebut iaitu cerita tentang wudu. Okay. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah muka surah 4 tu dia disebut ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, daripada tangan sampai ke siku, wa amsihu bi ru'usikum, dan sapuhlah kepala kamu, wa arjulakum, dan kaki kamu, ilal ka'bain, sampai ke buku lali. Maksudnya basuh wudu ini bukan semata-mata basuh anggota, tetapi ambillah dengan penuh tertib kerana terdapat padanya makna yang tersirap. Okay, sekarang kita tengok kalimat wudu. Wudu diambil, kalau kita tengok apa makna wudu? Wudu saja. Wudu. Okay, kenapa kita panggil dia duha? Duha, kan? Waktu sekarang ni waktu duha. Kenapa kita panggil dia duha? Kenapa kita panggil pagi solat fajar? Kenapa tengah hari kita panggil solat zuhur? Kenapa waktu petang kita panggil solat asar? Kenapa waktu maghrib tu kita panggil dia solat maghrib? Kenapa tengah malam tu kita panggil solat isyak? Kenapa hak solat tengah malam tu kita panggil qiyamul lail? Nama dia. Kalau kita tak kenal nama dia, bermakna kita tak berapa nak menjiwai. Betul tak ni? Tak berapa nak menjiwai. Sebabnya makna ni adalah amanah. Dia bukan saja-saja nama. Nama tu ialah amanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustazah ingat masa kawan Ustazah Nur Hafizah Musa kan, masa dilamar oleh Ustaz Azhar Yaakob dulu, masa duduk kat Jordan dululah. Okay? First Ustaz Azhar telefon masa tu kan, dia tanya, "Enti Nur Hafizah Musa?" "Ya." "Enti hafaz Quran?" Dia tetap. Sebab Ustazah Nur Hafizah bidang syariah kan, bidang bahasa. Jadi pergi ke Jordan ni, orang bidang bahasa dia tak wajib hafaz 30 juzuk Quran. Orang bidang syariah wajib hafaz 5, paling sikit dia wajib hafaz 5 juzuk kan. Ada yang tempat ada 10 juzuk berbanding dengan qiraat kan. Jadi masa tu ustaz tanya, "Enti Nur Hafizah Musa? Hafaz Quran?" Dia kata, "Apa?" Ustaz kata, "Jagalah amanah nama." Mula-mula sekali ustaz kata, jaga amanah nama. Nama awak Nur Hafizah, cahaya penghafaz. Jadi yang kamu kena jaga hafazan adalah hafaz Quran. Masa tu memang Ustazah Nur Hafizah dah tak menghafaz. Walaupun tak ada kelas menghafaz, tapi dia menghafaz sendiri. Tapi memang Ustazah tabik Ustazah Nur Hafizah Musa. Kuat semangat dia untuk menghafaz Quran.
Ustazah duduk universiti lain, dia duduk universiti lain kan. Tapi Ustazah transit dekat rumah dia, dekat yang Universiti Yarmouk. Jadi kita lihat karakter dia. Padahal kita ni baru datang, pelajar baru kan. Kotlah kan, kita kan mesti kita kata lah sibuk lah. Dok raih pelajar baru seminggu je duduk rumah dia. Tapi tengah-tengah dia ada sembang dengan adik-adik apa yang datang, dia kata minta maaf ya, Kak Cik ada appointment, Kak Cik ada urusan, dia kata. Kita kata urusan apa? Tiba-tiba kata dah tengah malam pula tu pukul 10, pukul 9 malam, pukul 9.30. Dia pun masuk dalam bilik dia, kita pun dengar ngaji. Dia duduk hafal sampai 10.30. 1 jamnya dia ambil masa. Kan dah? Lepas tu dia pun keluar. Okey, ada apa? Ada baru dia sembang balik sambung. Sebab apa dia kata? Dia buat perjanjian dengan Allah. Kita agak-agak lah kalau kita janji dengan Allah nak buat kita buat gak. Kalau ada orang tak jadilah hari ni ada orang mari di rumah kita. Betul kita tak kuat semangat nak ceritanya. Ada je benda lain datang, kita pun tak jadilah. Gitu. Tapi dia betul-betul kuat semangat. Sebab tu dia habis 30 juzuk Quran. Okey? Dia kuat semangat. Setiap malam dia kata ini adalah janji. Kalau janji dengan orang pun kita penuhi janji. Tidak. Apatah lagi ini adalah perjanjian dengan Allah. Dia kata. Dia janji nak duduk dengan Allah, nak hafaz Quran. Ya Allah. Itu masa dia belum jadi ustazah lagi. Masa belajar tu karakter dia. Subhanallah. Betul, ustazah kenal dia daripada zaman universiti tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang hebat kan tak? Dalam bab. Jadi bayangkan namanya amanah nama. Dan ustazah apabila ustazah pergi ke Jordan, hari pertama masuk universiti kan tak? Mudah kelas pertama syekh ni ada guru ni syekh ni dia akan baca nama. Arab ni dia hebat dalam bab ingatan. Hari pertama dia baca nama. Lepas hari pertama tu dia tak baca dah nama, dia tahu dah kenal dah. Orang ni nama apa. Okey, dia tengok gini. Boleh ingat nama orang, bayangkan. Hebatlah orang Arab ni. Memang hebat. Dia bukan baca tiap-tiap hari, tak ada. Kenapa? Kita 10 kali baca, 20 kali baca, beratus kali pun tak ingat-ingat nama orang. Setuju tak? Kalau Profesor Muhayya kata, kalau nak bagi ingat, pandang wajah dia sebut 3 kali. Tak tahulah. Lepas 3 kali tu ingat ke tak lagi, tak tahulah. Tu Profesor Muhayya kata 3 kali tengok muka dia, sebut nama dia. Okay tak? Lepas tu tak lupa lah dia kata. Sebab kita pandang wajah dia. Okay. Tu Profesor Muhayya kata. Tapi Arab, ya Allah, ya Rahman. Jadi hari pertama setelah masuk kelas, dia tanya, Shusmik, dia tanya, siapa nama awak? Okay, sebab Arab ni ada ketika dia cakap Ami, ada ketika cakap Masmuki, kan dah baca cakap Arab Fushah kan. Tapi hari tu dia cakap Ami. Jadi Ami ni dia pelik sikit lah bunyi-bunyi dia. Lalu kita sebut Thuraya. Ish, dia tanya. Suraya, Thuraya, kita itu sebutlah perkataan-perkataan daripada kalimat ni yang boleh dimunculkan. Nama awak apa? Suria tu negara Syria, dia kata. Keda Nama awak apa lagi? Suraya, keda. Mafi makna. Keda, maknanya tak ada makna, dia kata. Tapi kalau nama awak Thuraya, dia kata ya, itu adalah nama dan Masya Allah nama yang sangat berat. Dia sebut nama tu berat. Thuraya. Jadi nama Thuraya, dia kata dia adalah nama bintang. Nama dia bukan maksud nama bintang Thuraya, bukan macam tu. Dia adalah sifat kepada bintang tersebut yang muncul. Dia sebut macam dia dekat negara Yaman, ada satu time setahun sekali dia akan datang. Dia muncul dan manusia, orang ni dia akan buat pesta menyambut kedatangan bintang Thuraya. Dia kata apa maksudnya? Dia kata kamu akan muncul dan di saat kamu muncul, kamu akan memberikan sesuatu kepada orang lain dan adakah kamu mampu untuk memberikan sinar kepada masyarakat. Dan ini adalah satu tanggungjawab yang besar yang kamu kena pikul.
Nama, amanah nama. Okey? Kerana cahaya dia. Dia kata. Subhanallah. Jadi wudu, sebab tu semua benda kalau kita tahu tentang nama, kita akan cuba hargai. Betul sebab tahu nama dia. Lalu kita takkan letaklah ikut suka sebab nama dia macam tu. Okay. Contohnya kita tahu bahawa selipar tu tempat dia adalah di kaki. Jadi kita takkan simpan dalam bilik kita, letak atas rak, atas kepala tidur. Betul tak Kita takkan muliakan walaupunlah biarlah harganya beribu pun kasut tu, kita takkan simpan letak atas daripada kepala kita. Takkan. Sebab nilai dia kita tahu. Namanya kasut. Nama dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu sekarang kita kena namanya. Wuduk, kita panggil ambil air semayang. Okey, kita panggilnya. Nama yang kita terjemahkan. Dalam bahasa Arab namanya wuduk. Betul orang zaman dulu dia niat ambil wuduk, nawaitul wuduk, nawaitu rafa'al hadatsil asghar. Dia tak kata nawaitul wuduk. Betul tak? Kita dulu belajar masa kecil-kecil dulu, nawaitul wuduk ke nawaitu rafa'al hadatsil asghar. Zaman ni dah, sekarang ni baru wuduk kan? Itu masa sekolah rendah. Okey. Time zaman ustazah dulu belajar nawaitu rafa'al hadatsil asghar. Tapi sekarang ni sebenarnya hak wuduk tu zaman sekarang. Mana-mana kitab-kitab dulu-dulu pun semua disentuh adalah nawaitul rafa'al hadatsil asghar. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Maknanya bukan nak basuh. Betul tak ni? Yang kita nak angkat tu hadas tu namanya sesuatu yang baru. Kita panggil hadas. Kita kata apa hadas? Kita yang sebut pun tak faham makna hadas. Tu yang budak-budak apabila kita tanya hadas apa, dia buang yang kecil, buang yang besar. Kan? Dia duk nampak hadas tu namanya najis. Hadas tu maksudnya sesuatu yang baru. Sebab tu muncul perkataan hadis. Yang kita panggil hadis Nabi tu. Apa dia hadis? Hadis tu yang baru datang. Yang Nabi nak cerita ialah isi Quran. Jadi benda baru didatangkan oleh Nabi, penjelasan kepada Quran. Kita pun panggillah dia hadis. Penerangan kepada Quran. Jadi dia guna ayat Nabi. Kan tak? Jadi orang panggil benda barulah. Baru buat ayat tu. Tapi dia adalah tak lari daripada isi Quran. Jadi kita panggil dia hadis. Apa pun yang datang daripada Nabi. Sebab Nabi berakhlak dengan Al-Quran. Jadi kalimat hadas maknanya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru ini, kalau kita buat satu benda yang baru yang bertentangan dengan syariat, dia jadi dosa. Betul tak ni? Yang tak sama dengan syariat. Syariat suruh lain, dia buat benda lain. Benda yang baru. Dengan bahasa lain kita panggil dia bid'ah. Kira? Jadi oleh sebab tu kita nak buang benda-benda yang dosa, kita sebut benda-benda yang baru kita buat yang bertentangan dengan syariat, yang syariat tak membenarkan, yang lahir daripada muka kita, yang lahir daripada tangan kita, yang lahir daripada otak kita, fikir kita, yang kita simbolikkan dengan basuh kepala, yang lahir daripada kaki kita bawa pergi ke mana-mana. Dosa disebabkan anggota-anggota ini. Jadi simboliknya kita basuh luaran, yang sebenarnya yang kita nak angkat dia ialah dosa. Jadi biar faham, berwuduk bukan semata-mata basuh anggota, tetapi yang kita nak basuh ialah dosa kita. Namanya rafa'al hadatsil asghar. Dosa-dosa kecil kita nak gugur. Tapi kenapa nifas kita panggil hadatsil akbar pula? Kan dosa besar. Apakah kita bersama dengan suami itu jadi dosa besar ke? Kita datang haid itu jadi dosa besar ke? Tak, kerana dengan sebab yang tu kita telah meninggalkan syariat. Yang mana benda tu wajib. Tinggal benda wajib kalau ikut logiknya ialah
dosa. Tetapi kerana kasih sayang Allah tak bagi kita jadi dosa. Lalu kita tinggalkan solat. Betul tak ni? Benda yang paling besar sekali kita tinggal masa kita haid. Kita tak boleh solat kalau kita dalam keadaan haid. Kita nifas, kita tak boleh solat dalam keadaan kita nifas. Betul tak ni? Jadi dengan sebab itu banyak benda yang kita tak boleh nak buat, kena untuk buat amal-amal dengan sebab kita terhalang kerana haid, nifas, kes ni. Lalu kita panggil lah dia namanya hadathil akbar. Hadas besar tu. Sebab kita kena tinggal benda besar ni. Hak yang lain boleh je solat ambil wuduk kan tak? Okay, kita pun panggil lah dosa kecil. Jadi kalau kita nak istilahkan hadas tu ialah dosa, tak tepat. Jangan kita istilahkan bahawa sahaja aku mengangkat kan tak, buang dosa-dosa kecil, salah benarnya. Tak tepat. Kalau kita istilah macam tu bermakna seseolahnya haid tu jadi dosa besar. Okay? Padahal dia tak ada dosa pun. Kita pun tukarlah istilah Allah bagi cuti haid tu. Betul nak bagi nampak comel bahasa tu kan dah. Uzur ke dah. Subhanallah, subhanallah. Padahal nak bagi tahu namanya haid itu haid, maknanya mengalir. Maknanya dia bukan sekali dia tinggal, mengalir. Sebab tu seringkas-ringkas, sekejap-sekejap haid itu 1 hari 1 malam. Maknanya kamu tinggal solat 1 hari 5 waktu kamu tinggal. Bukannya 1 waktu. Macam tu nak ceritanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi biar kita nak terang pada orang pun boleh faham kan tak? Sesuatu yang apabila kita buat, kita mencari sesuatu alternatif baru maksud dia. Kita dah tak boleh nak buat benda baik ni, lalu kita kena mencari satu alternatif baru. Biasanya kita mencari alternatif yang pahalanya lebih rendah daripada amalan yang kita buat masa kita boleh solat. Tu yang dia namanya hadathil akbar. Mana amalan yang boleh compare, yang boleh beri pahala yang lebih besar daripada pahala solat? Ada tak? Kita kata tak apalah hari ni tak ada solat, kita pun nak buat pahala lebih besar daripada solat. Cuba cari. Tak ada. Sebab dalam solat kita puasa. Dalam solat kita zakat. Dalam solat kita berhaji. Dalam solat kita bersedekah. Dalam solat kita bersyahadah. Semua rukun Islam ada dalam solat. Bayangkan. Tapi amalan lain dia hanya term tertentu. Jadi tak ada yang komplit rukun Islam melainkan di dalam solat. Jadi tak ada. Akhirnya kita pun buatlah benda baru. Betul tak Yang benda yang kita buat itu darjatnya lebih rendah daripada solat. Kerana itulah hadis kedua muncul dalam wasiat Rasulullah kepada wanita. Dia kata tasaddaqna. Nabi pesan kepada waktu duha, Nabi lalu lepas solat Aidil Adha, lalu Nabi jumpa dengan sekumpulan masyarakat orang perempuan. Nabi kata alaikunna tasaddaqna, hendaklah kepada kamu banyakkan sedekah dan banyakkan beristighfar. Nabi sebut. Lalu ditanya kenapa? Sebab lemahnya agama kamu. Dia kata bila pula kita lemah agama? Sahabat tanya kan, yang perempuan-perempuan ni. Dia kata bukankah ada waktu kamu haid, kamu tak solat, bermakna lemahlah agama kamu. Jadi dengan sebab tu Nabi suruh kita cover balik. Cover dengan apa? Sedekah dan banyakkan istighfar. Kerana itulah apabila duduk dekat rumah, siapa yang paling banyak buat kerja? Orang puan ke orang lelaki? Jadi faham tak tu? Kenapa dibebankan pada kita duduk rumah, kita lah basuh kain, kita lah nyapu serapah, kita lah masak, kita lah waktu, kita lah sehabis segala kita buat. Dan Allah bagi kita kuat pula tu. Sebab diberi peluang untuk namanya tasaddaqna, sedekah. Itulah sedekah yang kita buatkan di rumah. Kita sedang bersedekah. Tapi pada orang yang tak faham, dia rasa satu beban. Ya. Solat kita pun sedekah. Ya Allah ya Rahman, baiknya Allah bagi kat kita kan.
Kalau tidak, kalaulah anak-anak tak tuntut dengan kita, tak naklah makan mak masak, agak-agak kita pun masak tak? Tak masak. Okay tak? Tak apa mak, kita akan buat sendiri semua. Tak ada dah peluang pada kita. Jadi rebutlah peluang ini untuk bersedekah masa peluang yang Allah beri. Okay, wallahualam. Okay, balik semula. Jadi kalimat wuduk nak masuk ni. Wuduk diambil awalnya kalimat du, maksudnya bercahaya. Du ni cahaya. Duha ni waktu keluar cahaya memancar. Ada sinar dah keluar. Tu kita sebut wuduk. Okay tak? Jadi untuk memberikan cahaya. Dan Nabi pun mengenali umat dia di hari akhirat kelak melalui cahaya yang keluar daripada anggota wuduk. Oleh sebab itu kita kena buat betul-betul. Kan, wuduk tu buat betul-betul biar dia betul-betul bercahaya. Takut-takut jadi malap. Kan? Kalau cermin, walaupun cermin kita boleh menilik, tapi ada cermin, ya Allah, jelahnya kita kata nampak habis. Ada cermin yang kabur-kabur. Kan? Begitulah juga dengan wuduk kita. Tak bagi cahaya. Okay. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disyariatkan beristinja itu bersama hurul ain bidadari syurga. Jadi nak start berwuduk, boleh tak kita terus pergi berwuduk? Tak boleh, kan? Kita kena cek dulu kita ni bersih tak lagi. Kalau kita tak bersih, kan tak? Bermakna kita kena buang dulu semua kotoran. Jadi kotoran pada badan kita iaitu dengan cara beristinja. Maknanya buang air besar dulu, buang air kecil dulu, nak confirm dulu. Bukan hidup dalam ragu-ragu. Contohnya kita pergi buat umrah ataupun haji. Kenapa dalam 1,000 seorang je dapat pahala haji? Sebab kebanyakan yang pergi itu solat dalam keadaan ragu-ragu. Dia ragu, ada keluar kedok kan tak? Ada kan, tapi tak tengok, tak kira tak apa, kan tak? Tapi dalam hati rasa, ya Allah, hendak peluh je tukuk, rasa basah-basah, rasa peluh tu sebab peluh sangat tadi, kan tak? Okay. Ada je yang dia cuba nak bagi tahu, benarnya kita pun rasa ragu. Kita pun batal wuduk nak pergi ambil air semayang, kita kata jauh sangat. Kita pun ambil lah dalam tudung kita, kan. Tapi dalam keadaan kita ambil tu, kita pun sendiri rasa tak puas hati. Kita yang tak puas hati. Kalau kita tak puas hati, agak-agak Allah puas hati tak kita? Kita buat dah kadang kita sendiri pun tak puas hati. Kan tak? Kita ambil wuduk dah kadang takut nanti orang. Jadi banyak benda dalam kepala otak kita dihantui ni, kan. Lambat lagi, kan. Ya Allah, rasa tak puas hati. Nak sembunyi lagi. Lepas tu kalau kita ambil wuduk nak basuh kaki tu, kan tak? Okey, buka stoking. Ada orang lalu ke tak ada orang lalu ni, kan tak? Okey, contohnya. Macam-macam dalam keadaan kita tak tenang. Berwuduk ini mesti dalam keadaan tenang. Sebab tu disunatkan berwuduk tangan cakap, kan tak? Kalau jangan bercakap pada mulut, otak pun sama. Jangan duk merewan, duk fikir benda lain. Fokus tu. Jadi memang ramai orang yang pergi buat haji, pergi buat umrah dalam bab kenapa tidak diterima? Kerana dalam bab bersuci. Payah nak ceritanya, bukan benda-benda senang, kan tak? Kecuali Allah pimpin dia. Memang daripada sebelum dia nak pergi ni, memang dah biasa. Tak adalah keluar air wadi, tak keluar, kan tak? Air mazi pun tak keluar walaupun penat. Dah biasa dalam keadaan memang kering selalu. Dan biasanya hok kering-kering ni hok orang yang dah menopause, kan? Dan biasanya kalau kita zaman muda dulu ada je keluar air mazi, penat sikit keluar air. Betul tak? Macam tu. Yang mungkin orang lelaki dia tak faham lah, kan. Sebab dia tak ada, tak tahulah dia keluar ke tak keluar, kita pun tak tahu sebab dia orang lelaki, kan tak? Kita cerita kita orang perempuan. Okey, Abang Mat diam-diam je, kan tak? Macam tak? Senyap-senyap je. Lelaki kiri dengan kiri kanan ni senyap-senyap je, kan tak? Tapi itulah hakikat, kan tak? Jadi sebab tu orang tua-tua dulu selalu ajar kita dengan pemakanan apa semua supaya benda tu terjaga dalam bab solat. Nak ceritanya.
Akhirnya apabila muncul dalam idea ni, ya Allah macam mana ni keluar, kentut depan lah, batal ketak kan tak, kan nak mengesahkan, sebab angin kuat sangat kan tak. Jadi subhanallah, subhanallah, nak bagi tahu bahawa bukan suatu benda yang senang hanya dari sudut fizikal. Kita boleh kata, oh aku boleh pergi haji, okey kira boleh, tak. Yang paling kita nak Allah pandang kita. Hendak Allah pandang kita, ya Allah bersih ke tidak kita, okey ke tidak kita. Kan? Allahu Akbar. Lepas tu nak kena belajar. Apabila kita belajar, kita tidak ada rasa ragu. Maksud dia, contohnya kita belajar, dah orang ramai, kita kata nak bersih macam mana, lalu kita pun menyediakanlah kapas yang keras, contohnya tak. Jadi kita berkepal kapas yang keras, kapas ni tisu dapur tu kan, dia keras kan, sifat dia keras. Bila kita genggam dia jadi mengeras, jadi kita pun lap contohnya. Jadi dengan cara itu kita pun yakin sebab ada ilmu. Tapi kalau kita belajar, kita pun buat tapi kita tak yakin, maknanya ilmu tu kita tak yakin lagi. Sebab tu belajar sampai tahap yakin. Kena belajar yakin. Kita dah biasa ambil wuduk dengan air membazir, lepas tu dia ajar ambil wuduk dengan air yang sikit, kita pun rasa tak yakin. Ya boleh ke dok, ya, tapi tak apalah, kira boleh lah. Hendak walaupun hati tak puas hati. Jangan. Sebab tu belajar biar sampai tahap yakin. Apabila kita praktis, kita kata ya Allah, kadang Allah didik aku nak belajar, nak ajar macam mana namanya, bukannya membazir. Jadi proses tu kita pun yakin aku telah buat yang terbaik. Sebab tu dah kat dalam suasana ramai, Allah tak nak aku bagi dapat dosa ataupun jadi orang yang ikut syaitan. Allah nak ajar kita pergi buat haji dengan umrah ni, belajar jadi orang yang memanfaatkan. Okay? Tak jadi orang yang membazir. Sebab tu lah situasi tu kita pun ambil wuduk dalam keadaan air sikit. Bukan rasa tak puas hati, tapi sebab nak bagi tahu cara Allah nak didik kita tak nak jadi kawan setan. Kita kena rasa macam tu. Ya Allah baiknya Engkau, ya Allah, hendak tak ada jadi orang membazir, hendak macam tu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, dia takkan datang macam tu. Orang yang kata tak puas hati, memang pun aku pun tak puas hati juga, tapi dah nak buat kerana. Betul tak? Dia cakap sama sendiri pula. Oleh sebab itu belajar sampai tahap yang yakin. Buat dengan penuh rasa puas hati, bukan rasa tak puas hati. Betul, apabila tak ada air, kita kata kita dengan penuh yakin, ya, cara tayamum ini Islam yang ajar, jadi aku puas hati. Kita pun bertayamum dengan cara yang paling memang kita rasa puas hati. Ini Islam ajar. Bukan rasa, hendak tak sedap buat tayamum ni. Ada air kan sedap, hendak. Masih lagi rasa tak syukur. Sedangkan kena buat tayamum itu dalam keadaan syukur. Yelah, dah nak ambil air macam mana, air tak ada. Kan? Kita mungkin tak sampai lagi tahap namanya kemarau panjang. Sekarang Allah dah duga apa yang berlaku dekat Israel sana. Betul Apabila dah berlaku dengan kebakaran, dunia ni akan jadi panas. Jadi dia akan merebak, bukan maksudnya merebak dengan kebakaran, maksudnya dunia ni akan jadi panas. Akhirnya kita akan berhadapan dengan kemarau. Ini namanya proses kiamat. Proses nak kiamat ni tengok Allah buat macam mana. Kita tak pernah terjangka kan. Yahudi punya sibuk, dia pegang dalil, dia pegang hadis. Bukan dia tak baca hadis, dia baca, tapi dia cuba tolak. Lalu sebab tu dia banyak tanam pokok rokok. Kan? Allah datang api, habis bakar pokok dia. Kan? Pokok zaitun tak terbakar, pokok rokok yang terbakar. Tengok bukti Allah nak tunjuk kat kita. Sebelum nak datangnya akhir zaman ni, Allah bantu dah kita sebenarnya. Supaya hak mana yang kekal agama ni, kuatkan semangat kamu, maksud dia. Kekalkan. Tambahkan lagi. Supaya semua solidlah dengan agama. Yang Allah nak cari adalah orang-orang yang ikhlas dalam agama. Berjuanglah kamu, jaga agama. Subhanallah, subhanallah. Sebab lepas ni kamu akan berhadapan dengan kegawatan yang lebih besar lagi. Bukan makin baik. Dunia tak akan jadi lebih baik.
Tetapi dunia akan jadi lebih teruk, lebih teruk dan lebih teruk. Dia takkan jadi lebih baiknya. Lebih teruk ada. Walau apa pun kita buat. Jadi kita kena buat persiapan. Persiapan apa? Persiapan tahan lapar, persiapan jentera melalui alat biasa, kan tak? Persiapan dengan berkuda, dengan memanah, persiapan yang bakal kita laksanakan. Dan ini adalah proses pada hari ini. Hampir ke semua sekolah pada hari ini, mana-mana sekolah tahfiz diadakan program memanah dengan berkuda. Sebab dia tengah buat persiapan untuk berhadapan dengan dunia akhir zaman. Subhanallah. Dan kita lah hari ini yang nak kuatkan lagi doa daripada orang-orang veteran. Kenapa Allah bagi yang datang kuliah kebanyakan di kalangan orang-orang yang veteran? Sebab doa orang yang veteran ni Allah angkat. Subhanallah. Jadi manfaatkan masa duduk majlis ilmu ni doa. Jangan hanya nak doa kat diri sendiri, bagilah aku sihat, kan tak? Bagilah hak kita je. Tak. Doalah untuk umat Islam pada hari ini. Kan? Jadi sekarang kenapa kita kena beristinja? Ingat istinja tu adalah untuk duduk dengan hurul ain ataupun dengan bahasa lain bidadari syurga, kerana bidadari syurga ini adalah orang yang bersih. Nak masuk syurga dia kena bersih dulu. Bersih luar dan bersih dalam. Walaupun dalam proses, kalau kita tengok dekat dalam satu hadis Nabi SAW dalam buku Jalan ke Syurga, kata satu buku dia ada satu hadis yang ditulis oleh Ustaz Zulkhairi. Apabila manusia melepasi dalam titian sirat, kan, nak masuk ke syurga Allah, dah habis dah titian sirat ni, lepas dah. Tapi dia akan duduk satu tempat namanya Qantarah. Qantarah dalam Quran pun ada perkataan qantar. Qantar ni maksudnya emas. Emas ya, kalau ikut bahasa Arab ya, okay, dari sudut emas lah. Tapi qantar itu dia maksudnya ialah yang satu sempadan yang diletakkan orang yang dalam hatinya ada lagi rasa tak puas hati, kecintaan yang lain. Sebab biasanya orang kecintaan kepada emas, kan, sebab tu dia sebutnya emas yang banyak namanya qantar, kan tak? Jadi satu tempat namanya Qantarah. Tempat ni semua orang akan duduk situ dulu, bersih dulu hati. Sebab nak jadi ahli syurga ni, sebagaimana bidadari syurga, hatinya bersih, fizikalnya bersih, dalamnya pun bersih, semua kena bersih. Jadi hak mana ada rasa ralak, tak puas hati lagi, dia kena duduk situ sampai bersih. Hak mana selama ni tak apa kita tuntut dekat akhirat, tak apa, biarlah, tak nak maaf ke sekarang pun, kata tak apa, kita jumpa akhirat. Jumpa lah nanti. Okay? Kalau semua dah selesai, ni satu tempat ni, kamu tak boleh masuk syurga lagi tak lepas apa yang ada dalam hati kamu. Bayangkan. Bahaya dok. Hak mana galak-galak ni dalam hati ni. Jadi tu orang panggil namanya tak bersih. Oleh sebab itu Allah ajar kita sekarang ni belajar bersihkan jiwa masa duduk jumpa dengan Allah. Latih dulu. 5 minit je solat, belajar boleh bersih dah otak kita. Kalau tak bersih lagi, takut-takut tu dia hak tempat Qantarah tu. Tak bersih lagi tu. Sebab kita bayangkan nak pergi jumpa dengan Allah dah ni, kan. Kita solat maksudnya pertemuan kita dengan Allah. Kita kena faham bahawa aku solat Allahu Akbar, Allah lebih besar, Allah lebih besar. Maknanya Allah je harapan aku. Tapi Allah kata tengok, ada tak benda lain yang duduk sekat dalam hati kamu? Ada tak sekat? Kalau sekat, kamu duduk ke tempat Qantarah tu. Kau tak lepas lagi tak? Banyak benda kita tak lepas lagi, kan? Namanya cinta dunia. Sebab tu disebut namanya emas, orang panggil adalah habuan dunia disebut. Allahu Akbar, duk mikir. Hendak habis kelas kat kan nak pergi mana? Contohnya. Dah lagi dia. Padahal benda mungkin hak akan datang, hendak okey. Ni nak kenduri kahwin ni, hendak okey. Siapa lagi hak nak jemput contohnya. Masa itulah ingat semua benda, kan? Gapo hak tak selesai lagi, kan? Ya Allah ya Rahman,
cintanya. Jadi sekarang belajar, kalau kamu nak solid, bersih, jumpa dengan Allah, latih namanya solat. Kena bersih otak, bersih hati. Allah Akbar. Tak kata korang ni, kata kat diri sendiri ni, lemahnya. Maksudnya, terikatnya kita dengan dunia ni, sangat kita cinta. Nak kata cinta sangat, doklah cinta kan. Kita kata taklah cinta sangat, tapi dia mari sendiri. Dia mari tu sebab memang namanya benda tu tak buang lagi dalam hati kita. Sebab tu dia ada. Ibarat macam ni, whiteboard ni bersih dah kan? Bersih dah. Cuma adalah sikit contohnya. Orang yang akan nampak hak sikit tu lah. Begitulah juga hati kita. Kita dah cuba bersih dah hati kita. Tidak pergi jumpa dengan Allah. Jadi syaitan ni dia push hak mana hak ternampak tu je lah. Dia keluarkan. Benda yang bukannya hak tu pun kita cinta. Jadi nak bagi tahu hati kita ni walaupun dah cuba bersih tapi ada lagi hak lopong-lopong ni untuk kita bersihkan. Dan apabila kita terkeluar ingat dalam otak kita ni, ya Allah, hendak lepas habis solat je kita sebut Astaghfirullahalazim. Dia bukan satu budaya, tapi dia ada satu luahan jiwa. Rasa sedih sangat, ya Allah, tak boleh lagi dalam solat aku teringat lagi benda lain. Tadi aku ingat benda ni, tadi aku ingat benda ni. Ya Allah, banyaknya. Rakaat pertama lalai bab ni, rakaat kedua lalai bab ni, rakaat ketiga lalai bab ni. Ya Allah, banyaknya sangkut. Macam mana agaknya akan masuk syurga ni, ya Allah? Akhirnya istighfar yang kita lafazkan, dia akan keluar air-air mata kita. Tapi kalau tak, astagfirullahaladzim, macam tu je lah. Keluar daripada mulut semata-mata, tapi dia tak keluar daripada hati kita yang paling dalam kan. Jadi sekarang kalau boleh sebelum berwuduk hendaklah beristinja. Itu maksud dia. Lazimkanlah sentiasa beristinja. Kedua, masa kita ambil wuduk kan, kita pun basuh dulu tangan dengan pergelangan tangan sambil kita rata-ratakan, orang panggil menyelat tangan kita ni. Kenapa kita kena basuh tangan padahal benda tu tak wajib? Dia kata untuk menjamah hidangan syurga. Setiap kali kita nak makan, kita basuh tangan tak? Basuh. Walaupun yang tangan nak makan tu tangan kanan je. Adakah kita basuh tangan kanan je? Orang yang bagus dia basuh dua-dua tangan. Tapi orang yang tak bagus dia basuh sebelah tangan je. Lepas ni tengok nak makan, dia basuh sebelah tangan ke dia basuh dua belah tangan? Tanya kita sendiri, betul tak? Kadang-kadang kita kan orang tak cerek kan. Orang tak bekas basuh tangan kiri, kita bukan cerek, kita pun basuh. Sebelah je kita basuh. Kita tak sedar masa kita nak makan sekarang, tangan kiri pun pegang juga. Kan? Padahal hak sebenar-sebenar kotor kiri kita. Kan? Subhanallah. Jadi lepas ni belajar basuh tangan untuk makan dua-dua belah tangan. Tu. Kemudian kita pun berkomor. Masa berkomor dia kata dia adalah, kata Sayyidina Ibn Abbas, dia adalah simbolik mulut untuk bercakap dengan Tuhan sekalian alam. Jadi biar apabila nak cakap dengan Allah dalam keadaan mulut berbawangi. Kan? Lalu antara benda sunnah Nabi, hak cakap pun tak buat juga. Kan tak? Dia apabila kita tak biasa buat, jadi tak reti nak buat. Betul? Bukan tak pandai pun. Iaitu namanya bersugi. Kan? Bersugi. Ustazah terpegun dah masa Ustazah buat satu program kan. Buat talk show dengan Ustazah Alina Munawar. Kan tak? Daripada Hadramaut kan. Jadi Ustazah Alina ni, dia pun duduk sebelum nak start kan tak? Dia pun buat. Setiap kali dia nak kuliah kan, dia akan bersugi. Dia dah jadi satu budaya kan. Sebab apa? Yelah amalan-amalan dia. Tapi orang Melayu tak jumpa lagi hak mana setiap kali dia nak ceramah ke apa semua, dia akan bersugi. Kan tak? Dia nak solat je, kita perhati sebab dia orang luar kan. Jadi kita pun selalu suka tengok karakter orang kan tak? Jadi apabila dia nak buat ni, dia akan bersugi dia. Bersugi siap-siap, baru simpan, lepas tu baru solat. Nak baca Quran, bersugi dulu, lepas tu baru baca Quran. Nak ceramah, bersugi dulu, lepas tu baru ceramah. Bayangkan apa kesan dia.
Ustazah kata, ya Allah, patutlah, iaitu kata-katanya berhikmah. Allah bagi. Kata-kata yang keluar daripada mulut dia tu, dia jadi berhikmah. Subhanallah. Tapi kita yang bercakap ni lah, tak kata kau orang nak bercakap. Nak latih dia tak jadi. Betul tak kita simpan dalam beg, lepas tu tak ingat tak kat mana. Betul sebab apa? Sebab tak jadi satu amalan lagi. Nak jadi amalan tu bukan benda yang senang. Kalau orang lelaki biasa dia buat, dia simpan dalam poket kan tak? Jadi sebab mungkin tak tahu, ni pandangan ustazah lah. Pandangan ustazah rasa kita, kalau kita buat, kita rasa kan kita tak rasa dia satu izzah. Betul tak ni? Tapi kita rasa benda tu macam memalukan. Setuju tak dengan ustazah? Macam benda pelik. Lepas tu kita rasa macam aib. Kita rasa macam tu kan? Macam malu kan? Nak buat tapi rasa malu, macam orang tengok pelik jadi gitu. Kenapa? Sebab bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam kepelek, dan apabila dia nak balik nanti, orang dah tak buat dah benda Islam, dia nak buat benda Islam tu, dia jadi pelik. Fatuba lil ghuraba, Nabi kata beruntunglah orang pelik tu. Dah kita takut orang kata, jadi tak beruntung lah. Kita nak jadi tak ghuraba tu? Nak jadi tak orang pelik? Kita tak usah jadi orang pelik. Betul Jadi apabila kita tak usah jadi orang pelik, Allah kata orang pelik tu akan jadi beruntung. Sebab apa pelik dia ni? Pelik maksudnya bukan pelik jadi orang buat lain, dia buat lain, tapi dia mengekalkan istiqamah di atas jalan agama. Tu maksud pelik. Ghuraba. Di saat orang lain tengah tidur, dia bangun. Tu pelik lah. Di saat orang lain makan, dia berpuasa. Di saat tengah panas orang lain pergi minum air, duduk seronok-seronok, dia berpuasa, dia baca Quran. Jadi benda pelik. Di saat orang lain melancong, dia beruzlah. Di saat orang lain mandi-manda, contohnya, dia beriktikaf di masjid. Jadi benda tu jadi pelik lah. Sebab dia mengubah dalam hidup dia. Di saat orang lain sibuk dengan telefon, dia sibuk dengan Quran. Ini namanya orang apa? Orang pelik. Antara salah satu benda pelik namanya bersugi. Dan kebanyakan orang yang kekal bersugi ni, Ustazah tengok kan, orang yang area Hadramaut. Hadramaut ni kan, orang Yaman ni kan, dia kekal budaya bersugi. Orang Arab ni memang biasa masih mengekalkan dalam bab bersugi. Kita orang Melayu jarang-jarang nak jumpa orang bersugi. Setuju tak? Kan? Quran pun bukan budaya kita. Quran kan orang Arab punya. Allah turun dalam bahasa Arab, turun ke Arab dulu. Kan? Nabi bukan orang Melayu, dia orang Arab. Tetapi Allah dah ajar kat kita, kalau kamu nak ikut Islam, kamu ikut kepada Nabi. Maknanya budaya yang Nabi buat itu adalah cara hidup Islam. Kita bukan nak cerita sebab Arab ke siapa, tapi dia adalah Nabi. Dan Nabi adalah antara benda Nabi buat ialah bersugi. Sampai tahap Nabi nak mati, nak meninggal pun kan, Nabi tengok kayu sugi. Sebab Nabi tak larat. Tangan Nabi tak daya. Nabi punya lemahnya sampai dah tak daya nak angkat tangan nak bersugi. Sampai Nabi tengok je, kan tak? Lalu sebab itu Fatimah kata apa dia? Oh, Nabi nak bersugi ni. Kan tak? Ambil sugi, buat sugi pada mulut Nabi. Nabi nak sebelum Nabi meninggal, Nabi dah kata mulutnya tidak berbau yang lain melainkan adalah sugi. Subhanallah. Kita kayu sugi pun nak agama. Ustazah pernah buat, bukan pernah tak guna, memang pernah guna buat tiap-tiap malam duduk potong, kan tak? Celup air, kan tak? Kita pun buat lalah darah, kan tak? Gigi kita, kan tak? Kan sugi kan biasa orang buat macam tu, dia tak adalah darah apa semua kan. Jadi apabila darah, dia akan jadi bakteria pula. Jadi kita kena potong. Lalah gigi kita mungkin jadi tak kuat, mungkin kita tak reti ke, mungkin benda tu tak lembut lagi kan. Jadi macam-macam, akhirnya lalah tinggal. Gosok gigi.
Ambil benda yang bukan Nabi tinggal. Ambil benda yang orang lain, formula orang lain nak suruh kita tinggalkan budaya agama. Jadi nak U-turn balik payah tu. Kecuali orang yang kuat semangat. Kita doalah, ya Allah, sebelum kita mati, kita dapatlah merasai nikmat beramal dalam amalan-amalan sunnah Nabi. Kita rasa, itulah yang Sukata tu Kak Mak. Kita rasa macam pelik, kita pun rasa, kita rasa kotor kan. Pada kita duk rasa. Memang betul. Sebab tu ada kajian sains kan. Doktor dia buat kajian, dia ambil kayu sugi, dia rendam dalam air, dia pun letak kan. Lepas tu dia melihat semua bakteria lari daripada kayu sugi. Bakteria tu dia lari. Sebab tu apabila kita guna kayu sugi, dia menghilangkan bakteria-bakteria. Padahal letak je. Maknanya bukan nak tonyoh macam kita gosok gigi. Dah kita buat kayu sugi macam gosok gigi. Sebab tu sampai gigi kita darah. Betul Dia melalukan je. Sebab apa dia dah lalu, bakteria yang ada kena saja kayu sugi dia akan lari. Dia kena kayu sugi dia akan lari. Sebab tu bersugi dia tak perlu dia kena basah. Orang kan dia simpan dalam poket dia, kan tak? Lepas tu dia pun terus buat. Maknanya kayu tu kering ke basah? Kering. Kita tak puas hati, rasa kering. Nak kena basah. Apabila basah, jadilah bakteria yang jadi kulak apa semua. Jadi penggunaan kayu sugi, dia memang mula-mula dia rendam untuk lembut sahaja. Apabila pagi kita nak guna, lepas tu kita pun simpan dalam keadaan dia dah kering dah. Jadi kita pun simpan. Sebab tu dia ada botol untuk simpan kayu sugi. Kan? Botol simpan kayu sugi, lepas guna masuk dalam botol tu, lepas tu dia pun simpan. Okay dah? Jadi sebab dia kering. Lepas tu kita pun guna balik. Jadi guna dalam keadaan benda tu kering. Dia kering je. Tapi Islam ni konsep dia suruh buat je. Yang laksana benda jadi macam mana, aku yang laksana. Kita dah belajar dah Quran. Allah kata, kalau Allah kata suruh je lah. Jangan banyak songeng nak tanya. Tapi kita tanya, macam mana buat? Dah keras. Okey. Contohnya Maryam. Allah suruh dia goyang pokok kurma. Ada dia tanya, macam mana nak goyang besar-besar ni? Tak ada tanya pun, buat je lah. Betul tak? Apabila dia goyang saja, buat simbolik je. Padahal ada goyang pokok tu, pokok besar. Macam mana nak goyang dengan dalam keadaan dia berduri macam tu, tajam-tajam ada. Tapi ambil syarat buat gitu. Buat. Tengok-tengok gugur. Macam mana dia boleh gugur? Begitulah sugi tadi. Maknanya simbolik kita buat, letak, latih dulu, okey? Supaya kita buang perasaan rasa geli tadi. Kita ni masih dalam kepala otak kita, air liur, geli, rasa najis, okey? Padahal muncul dalam fiqh ats-tsurun laisa najisun. Air liur tu bukannya najis, Tapi kita sebut air liur, geli, Subhanallah. Jadi kita nak membezakan mana tentang syariat Islam dengan perasaan diri. Itu yang kita bertarung. Mana sebenarnya Tuhan? Hak Allah suruh ni ada benda betul ke hak perasaan kita hak betul? Kita lebih banyak hari ni hati dan perasaan kita, kan? Geli tu lebih. Cucu-cucu tak? Okey. Sebab tu Islam ajar kenapa bertahnik orang tu kena gigit dulu. Masuk dalam mulut kan tak? Okey. Buah kurma lepas tu baru ambil tok kat budak. Kan tak? Sebaik-baik. Sebab apa? Sebab mengambil nak ceritanya air liur tadi. Kan tak? Masuk. Yang dia makan benda tu sikit je kurma kan? Capung air liur kita kan tak? Masuk dalam mulut budak. Kita pun orang tua-tua dulu pun nak suruh makan benda-benda nak kunyak tak? Kunyak dulu tak.
Kalau hari ni dak buat dah ke budak. Betul pakai sudu lenyek apa semua. Akhirnya budak hari ni tak dengar cakap orang tua. Orang zaman dulu anak dengar cakap dia sebab dia selalu makan hasil daripada dalam mulut mak tu sendiri. Subhanallah. Jadi sekarang buat je dulu. Hendak ni kata kat diri sendiri, wahai Suraya, bersugilah. Kan tak? Selagi hidup ni ada, lagi benda tu mudah untuk dia dapati. Bukan payah pun kena pergi ke Mekah nak pergi baju sugi. Banyak sangat. Betul tak ni? Bukan kata tak ada, payah sangat beli dalam Shopee pun ada. Ada jual kayu sugi. Nak ceritanya, apa lagi reason Allah katanya kita? Apa alasan kamu untuk tidak mengikuti sunnah? Jadi lepas ni pakat beli semua. Kayu sugi tu daripada pokok tin ada. Pokok tin ada. Kalau pokok tin yang halus tu. Kalau kita tengok kayu sugi hak halus je tak? Kayu hak besar dia sebut nama apa? Dia lebih lembut. Dia lembut. Lembut. Saya pernah rasa dia macam ada bunyi tu, dia ada berangin. Yang lembut tu kayu sugi apa nama dia? Dia ada dua lah. Kayu sugi pokok zaitun, kayu sugi pokok apa saya lupa nama dia pokok dia tu. Dia ada dua pokok. Jadi Daripada pokok zaitun. batang ranting-ranting zaitun tu dia potong. Sebab manfaat, maksudnya Allah sebut pokok zaitun ni manfaat dia besar, kan tak? Jadi akhirnya orang Arab dia akan ambil keberhasilan dia bukan sekadar ambil minyak, kan tak? Bukan hanya ambil bahkan buah dia, pokok dia pun, batang dia pun digunakan. Tu cerita pokok zaitun. Manfaatnya. Pokok tin pun sama. Tu saya tak ingat pokok gapo yang besar-besar tu. Yang besar. Dia pun cerah. Cuma pokok besar tu dia apa ni? Dia tebal dan dia lembut lah. Sedap sikit guna. Okey. Tu berkomor-komor untuk bercakap dengan Tuhan sekalian alam. Lepas tu kita pun masukkan air ke dalam hidung. Kata Ibnu Abbas itu adalah untuk mencium haruman syurga. Jadi orang yang dah tercium haruman syurga, dia tidak akan terkesanlah dengan apa pun dalam dunia ini. Hari tu Ustazah panggil Dr. Iqbal, pakar pemakanan sunnah dekat program dekat tempat Ustazah kan. Dia cerita, dia kata dalam bab orang kena COVID kan, orang kena COVID ni petanda asas dia kena COVID, dia hilang dia bau. Betul tak ni? Kan tanda-tanda dia kena COVID maknanya dia cium satu benda dia tak ada bau. Maksudnya virus tu duduk kat mana? Duduk kat hidung. Virus COVID tu dia serang pertama adalah pada hidung. Jadi ini sebenarnya dia kata Allah nak bagi tahu kepada kita cara nak hilangkan COVID dia hanyalah dengan istinsyak, masuk air ke dalam hidung. COVID tu hendak virus tu dia boleh hilang. Dia tak boleh pergi dengan air. Jadi apabila air ni kita lalukan dia, kita sedut sampai dia masuk sampai ke atas sini, kita hembuskan balik. Sebab tu jangan telan, jangan masuk ke dalam. Apabila masuk ke dalam, dia akan masuk dalam badan virus tu. Jadi dia akan masuk sampai ke atas, dia nak buang ni. Tempat yang dia kena, dia berkumpulnya virus. Lepas tu kita hembuskan, turun ke balik, jadi dia keluar. Jadi orang yang sentiasa berinstinksyak, dia takkan kena virus dia kata. Dia boleh selamat. Tu je ubat dia. Sebab tu ubat COVID kan orang suruh sedut cengkeh lah, yang ada bau-bau yang kuat kan tak? Sedut yang tak masuk dalam kan tak? Jadi apabila kita sedut, benda tu terlalu kuat masuk dalam paru-paru, sebab tu jadi paru-paru sakit. Sebab tu dia suruh istinsyak ni, dia bukan sedut air sampai terbelahak masuk dalam, sampai kat sini saja. Dia kata istinsyak juga. Dia sebenarnya masuk air dalam hidung tu adalah untuk rawat. Sampai pening kepala. Sebab tu cara dia istinsyak. Dia Islam ajar ni kan sangat cantik, cuma orang je tak ikut.
Yalah, kita masuk air dalam hidung buat gini. Betul tak masuk. Dia kena sedut. Sedut dia kena sampai naik sini. Apabila dia naik sini, dia akan efek dia kepada kepala otak kita. Lepas tu kita hembus. Jadi tu cara dia kata. Memang kena sedut, kena buang. Sebab tu dia tak boleh buang macam tu, dia tak jadi, dia kena hembus dengan kuat, kan tak? Jadi buang. Jadi memang tak ada cara lain, dia kata insya-Allah. Sebab tu orang yang betul-betul berwuduk orang tu sihat, kata Dr. Iqbal. Alhamdulillah. Jadi caranya berwuduklah dengan cara yang betul. Jadi wuduk ni tanda kasih sayang Allah. Betul tak ni? Kita je tak rasa. Tak rasa, kita rasa beban. Allah nak ambil wuduk pula dah. Allah nak ambil wuduk pula lah. Betul tak tapi Allah tu sayang kat kita. Dia tak nak bagi benda-benda terlalu lama mendap pada pori-pori kita. Jadi dia suruh bersih. Apabila dia terlalu lama, dia akan mendap, dia jadi rosak kulit, kan? Tapi kita tak nak, biarlah duduk mendap, duduk mendap. Islam kata 5 waktu sehari paling tidak kamu kena bersih muka kamu. Kita biar rela, kan tak nak berwuduk, kan tak? Sampai ke petang simpan wuduk, kan tak? Okay, sekarang basuh muka pula. Apabila basuh muka, sebab apa? Untuk melihat zat Allah yang maha mulia. Nak bagi bersih, kan tak? Nak tengok muka, nak jumpa dengan Allah. Sebab tu dia kata basuhlah muka. Jadi dengan sebab masa muka ni lah wajah nak melihat Allah, lalu masa basuh muka kita pun berniat untuk mengangkat hadas tadi. Ada yang disebut nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kada nawaitu rafa'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Kada nawaitul ibahatu lis-salah. Sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan salat pun boleh, tak ada masalah. Jadi nak ceritanya sebab apa? Sebab kita nak melihat wajah Allah. Basuh tangan sampai ke siku sebab inilah tempat untuk dipakaikan gelang-gelang syurga. Sapu air ke kepala untuk dipakaikan mahkota ataupun iklil seperti kain shawl. Okay, dia kata. Yang seterusnya membasuh kedua telinga sebab untuk mendengar kalam Allah sekalian alam. Yang last sekali membasuh kedua kaki kerana kaki adalah untuk berjalan ke syurga. Jadi kalau otak kita sentiasa sibuk duk mikir benda ni dan tak nak mikir benda lain masa berwuduk. Tak dan dah. Betul Masa baru je basuh tangan, basuh muka, tak masuk air dalam hidung lagi. Adakah aku tak nak cium bau syurga ke? Terfikir dalam hati kita. Lalu kita akan patah balik masuk air dalam hidung sebab kita nak cium bauan syurga. Kan? Masa kita basuh muka, tak kena kat sini, nanti wajah ni tak berseri, tak nampak cahaya dia, kan tak? Okey. Lalu kita pun melebihkan sedikit sebab apa? Sebab kita nak cahaya tu besar. Cahaya tu, cahaya daripada wuduk. Okay. Jadi wallahu a'lam. Barulah kita masuk kepada muka surat keempat. Ada nak tanya? Kau pukul sebelah ke? Tak sedar masuk. Okay dah. Okay, ada nak tanya ke? Sekarang nampaknya disebut ini pandangan daripada Sayyidina Ibnu Abbas dalam bab rahsia berwuduk. Bukan maknanya sebab hikmah orang panggil. Hikmah ni semua orang boleh cipta. Contohnya kalau kita melihat antara hikmah berwuduk kan, antara hikmah berwuduk dia akan menjadi setiap sendi-sendi yang kita buat ini, kan, dia jadi tak sakit sebenarnya. Sebab dia sentiasa dibasah. Kalau kulit kita kering, dia akan cering. Kan tak? Dia akan cering tau. Orang Terengganu panggil cering. Orang KL panggil apa Tahu bahasa cering? Cering ke apa Kak Ma? Cering. Rasa kulit cering. Rasa tegang. Kadang-kadang kan kita rasa macam kering tu kan, dia rasa macam nak koyak kulit tu kan, macam tu. Cering. Orang Terengganu panggil cering. Rasa cering. Okey.
Jadi wallahu alam. Jadi apabila kita sentiasa basuh, dia akan jadi lembab. Tak? Lembab tu ialah satu benda yang sangat baik dan kita rasa segar. Subhanallah. Jadi hikmah Allah nak suruh kita sentiasa segar. Dan dalam satu hadis Nabi SAW disebut, kalaulah kita ada kekotoran, kalau dibasuh 5 kali sehari, adakah benda tu masih ada kotor? Nabi buat ibarat. Nabi buat satu ibarat, kan tak? Kamu ada kotor, lepas tu kamu basuh dengan 5 kali. Bersih tak lagi? Agak-agak ada tinggal tak lagi kotoran kamu? Tak ada dah kan? Begitulah Allah nak bagi tahu. Awal-awal bangun pagi, kan tak? Dia kata bersihkanlah dulu supaya tak ada dosa dah ni. Lepas tu bangun pagi duduk, kamu pun mula start buat dosa. Kan tak? Siang hari pergi kerja, buat benda apa semua. Memang waktu siang dan waktu bekerja, sebab tu jarak di antara subuh sampai zuhur tu panjang. Bayangkan, sebab waktu semangat tengah ada semangat nak buat kerja. Kamu ada dosa, Allah pun panggil, kamu lama dah lupa Allah. Allah pun suruh bersih balik, suruh bersolat zuhur. Baru je lepas solat zuhur, kan tak? Biasanya dah tenaga dah kurang, kerja sekejap je. Betul tak? Allah pun panggil balik dengan namanya asar. Okay? Lepas asar tu, kan tak? Memang kamu dah tak daya dah, nak rehat je. Kan tak? Tetapi dosa tetap kita ada. Sebab waktu kita, selagi kita tak berzikir kepada Allah, maknanya kita hidup dalam dosa. Maknanya tak ikut matlamat apa Allah buat kita. Lalu Allah pun panggil waktunya maghrib. Maknanya kalau kita pandang dari sudut panggilan Allah, kita akan rasa seronoknya Allah panggil. Kan? Seronok Allah panggil. Sebabnya kita diperlukan. Betul tak? Kita disayangi. Jadi set dalam kepala otak kita. Kalau mak kita asyik-asyik panggil kita suruh buat kerja, aku disayangi oleh mak aku, contohnya. Jangan duk rasa bahawa asyik kita je. Kan? Kadang-kadang mak kita selalu ingat. Contohnya mak kita kan, kalau dia nak minta duit, dia tak minta dengan anak lain, dia minta dengan kita. Tanda kita tu adalah harta kita berharga. Allah nak bagi harta kita berkat. Tapi berapa ramai orang berfikir macam tu? Asyik kita je kan? Sebab kita tak ada ilmu masa tu. Kan? Kita akan rasa seronok apabila mak memilih kita, kan? Maknanya orang panggil kita tu, maknanya orang pilih kita, tanda kasih. Subhanallah, subhanallah. Subhan. Jadi oleh sebab tu kita rasa, ya Allah, Allah panggil, bukan kita yang dipanggil, Allah panggil. Marilah sini, mari sini, mari sini. Ya Allah, bestnya kita akan rasa seronok menyahut panggilan daripada Allah. Jadi sebelum Allah panggil kita dengan namanya haji, sebelum Allah panggil namanya umrah, okay, latihlah untuk menyahut panggilan namanya salat. Sebelum Allah panggil panggilan terakhir, namanya panggilan mati. Panggilan maut. Itulah sekali Allah memanggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. InsyaAllah moga-moga Allah kurniakan syurga buat kita. Wallahu alam. Kita tangguhkanlah dengan bacaan wal 'asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nak pergi tempat ustazah, boleh tak tengok pondok? Nanti insya-Allah. Cuma sekarang ni proses pembinaan pondok, ada satu unit lagi tak siap pasang mozaik, tengah pasang mozaik satu unit lagi dengan siapkan dataran. Lepas tu kita terus buat tandas awam, supaya yang datang tu maknanya ada tandas untuk digunakan. Dan kita dalam proses, sebabnya tempat USTC ni dijadikan tempat pengajian untuk pelajar pondok. Jadi pelajar-pelajar yang mengaji kekurangan tempat.
Jadi akhirnya kita terpaksa membina satu tempat pengajian, bilik pengajian untuk pelajar-pelajar mengaji pula. Jadi sesiapa yang rasa nak berinfak untuk tempat pengajian, untuk kos fasal pertama, kita terpaksa menyediakan dulu untuk tempat dia, untuk sebab dia kena buat 2 tingkat. Kita akan buat bawah kita buat parking, sebab andai kata kita buat program besar-besar, bawah tu jadikan tempat untuk jualan. Jadi atas tempat belajar. Jadi kita buat direct lah. Jadi kos pertama untuk dirikan tiang, untuk beli barang-barang tu dengan habis dalam 21,000 untuk beli barang, dan untuk elektrik dalam 10,000, tu untuk fasal pertama. Belum lagi upah, belum lagi masuk untuk buat slab ke atas. Okay, dah. Untuk fasal kedua nanti lebih kurang dalam 24,000. Fasal ketiga untuk siapkan kesemuanya sekali lah. Jadi kita sekarang mengumpulkan untuk fasal pertama, iaitu dalam kos 30,000. Jadi siapa yang rasa nak membantu ustazah untuk menyiapkan tempat pengajian, sebab pelajar sekarang ni dalam 70 orang lebih dah pelajar ngaji. Pelajar pondok masih ada dalam 2 kekosongan rasanya. Siapa yang masih rasa ingin nak duduk pondok, bolehlah nak duduk pondok. Okay, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.